Dalam kem ni nampak tau. Sorry. Kau melakukan perbuatan-perbuatan mungkar. Saling ke? Dengan pokok pun kau berselera, Mael. Kan bos orang bully kita kan nak tabu. Ha! Let's go. Go. Tidur pula. Driver, terima kasih. Aku tak kacau pun. Aku tak kacau pun. Aduh. Dia punya ni macam-macam boleh jadi oh. Bazooka boleh jadi, golf boleh jadi, bowling. Aku risau kan terbang tadi tu. Wow. Kenapa? Jatuh lagi? Dia bagi yang table hijau sobat. Ya Allah. Jangan join dulu. Lari Mael! Lari! Mael! Mael! Jangan sorok. Jadi pokok? Pokok apa? Jom, pokok. Sakit lah. Kita yang tengok main kita pun. Ana tiga Ana. Apa step tu? Yelah Mimi. Hai, hendak tu tak jalan ya geng. Lovely Red, thank you. Terima kasih Lovely Red. Selamat Raya Lovely Red, thank you so much. Lovely Red duduk mana Malaysia ke Singapura? Kalau Malaysia ataupun Singapura, jemput datang kita punya rumah terbuka bos team 1194 2026 bertempat di Shah Alam. Selamat Raya. Kita sekarang menuju ke base. Sebab kita tadi bermula pada jam 1, tepat pukul 1 tadi. So sekarang pukul 3.45, 2 jam 45 minit dah kita explore. Saya harap korang berpuas hati dengan hari ni punya eksplorasi geng. Dah tak larat dah ni. Lunya air lutut lah. Tapi semalam punya best kan. Semalam punya best. Semalam kita dapat jackpot antara yang terbaik lah. Dia memberi ya semalam.
penat. Hari ni kurang sikit. Yelah, tak boleh lah hari-hari sama. Kalau hari-hari sama tu dah set up nama yang tu. Dia memang macam itu. Kalau hari-hari nampak benda sama banyak-banyak tu pelik. Uh, 11 bulan 4 Lovely rate 11 hari bulan 4. Sekejap saya tunjuk ni. Yang mana ada dalam drive ni lah saya jemput kan. Saya tak ada buat VCT takut terlebih orang datang pula. Mana yang tengok ni kira dijemput lah. Okay. Saya buat tak ramai kan. Dalam 500 pack macam lebih kurang je. Okay. Sampai nanti baik 12.30 hari 4 petang Saya buat tak ramai kan. 400 pack 500 pack saja. Siapa cepat dapat makan. Lambat nasib Itu saja bajet yang lepas untuk tahun ni. Pusing-pusing dekat 30,000 kat tu. Apa macam bunyi ular lunyai weh. Ya Allah, penat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Weh, penat Hari ni usaha gerak awal. Hari ni gerak awal. Tontong laju lah naik. Satu koin. Kita gerak tadi daily kita 70k lah. Pukul 12 lebih. Pukul 1 lah kita gerak. Kekuatan menempuhi dugaanmu, aku percaya.
Aduh. Oi, lunyai yo. Nafas pun. Hari ni lewat masuk letih tu abang dari semalam layan masak kat open house. Mantap. Open house ni. Open house. Mantap. Lovely Red, komen apa? InsyaAllah sampai. Mantap, okey. Kekuatan. Saya minta maaf banyak semua sekiranya saya salah silap dengan korang. Kenapa tu, Mr. Daniel?
Balik tengok orang potong tebikai. Potong tebikai je pun. Bawah, tapi dalam hutan. Aku percaya. Orang cakap salah faham. Dia memang lebih kurang kepada salah faham. Tapi patut ke nak jual resepi tu? Jadi abang-abang kan dah benarkan. Benarkan tu maknanya sejujurnya saya memang tak benarkan. Cuma saya kata saya terkaku. Saya kata kat Abang Wei, ada tak Abang Wei WhatsApp saya kau? Ya, kau jap Ming, kau diam, Ming. Wei, aku dengar je daripada tadi. Kau tak payah nak acah-acah nak buat macam biasa kau buat, kau nak menangis apa kau tak payah. Lagi satu viewer dia ramai ni. Sekarang ni Amin cakap dia benarkan dan dia ingat itu gurauan. Lepas tu dia benarkan juga dalam keadaan keterpaksaan. Maknanya mulut cakap okey tapi hati tak rela. Kau faham tak benda tu? Lepas tu kau nak tanya lagi benarkan. Apa benarkan? Kau tanya apa ulang-ulang soalan yang sama? Aku daripada tadi aku dengar panas aku diam apa? Aku confront dengan kau ni bagi pihak diorang semua, berapa orang lagi yang tak naik, yang tak bercakap dengan sini untuk cerita satu-satu apa yang kau dah buat dekat diorang semua. Faham? Kalau Abang Wan Bidang tu pun cerita pasal apa yang ni, lepas tu kau dah pulangkan barang, kau dah bayar balik duit apa semua, kalau dia cerita teruk juga kau. Boleh. Bagi saya Abang Wei. Aku dah dia macam ni dah. Yang komen-komen ni kita tak payah layan. Aku tengok dia komen ni. Sebenarnya komen ni tak menguyak ke apa. Kita cuma seronok baca je. Dia nak buat jualan, nak ambil duit daripada okay, lagi satu je aku cakap kau cakap ilmu tu daripada Allah lah. Ilmu tu apa semua. Kau pergi sekolah dulu. Kau ada bayar yuran sekolah. Kau hantar nak kau pergi sekolah ada bayar yuran sekolah tak? Yuran sekolah tu guna untuk apa? Lebih rate, thank you. Macam hal lah yang TikTok ni. Lovely rate, thank you. Ni namanya Lovely rate nak habiskan ni. Nampak gayanya. Dah tak ramai dah tu Lovely rate. Dah tak ramai dah tu. Dah bucu-bucu dah tu. Dah tak ramai dah tu. Yelah Lovely rate. Go lah. Lovely rate pun dah lama tak masuk. Last masuk tu hari dekat mana? Dekat SUK tu. Last masa ada haters tu. Tu kan masuk dah. Tu masa bulan puasa ke sebelum puasa tu? Rasa sebelum puasa. Aku tidak berdaya. Ya, ada mewah, yang ada mewah tu.
Terima kasih. Aku tidak berdaya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Thank you so much. Terima kasih Turkish Store. Turkish Store? Turkish Store ni apa? Turkish Store. Sekejap. Turkish Store ni produk apa? Menjual barang-barang Turki. Oh, okey, faham. Barang-barang Turki. Aku tidak berdaya.
Lunyainya siap hari ni. Siup betul lah. Aku tidak berdaya menghapus dugaan yang ku terima. Raya punya event tu dah habis kan? Mail? Habis Habis kan? Habis. Dah ada final. Ha? Ada final. Oh, sudah. Bila final? Oh, one day. 1 hari lagi. Tak faham. Banyak sangat. Syahdunya ku rasa di saat ini, suasana sepi membisu, tersentuh hatiku.
daripada Kesatuan Eropah mengatakan bahawa perang ini akan makan 2 tahun. Walaupun perang ini berhenti sekarang, nak pulih 2 tahun. Kenapa? Kerana infrastruktur minyak yang musnah akibat peperangan, walaupun Selat Hormuz selamat dibuka, tetapi nak membaiki infrastruktur minyak yang besar di Ras Tanura dan infrastruktur yang besar minyak di Ras Lafan di Qatar memakan masa. Kalau kata 3 partnership muda di Malaysia dalam rancangan 3 dimensi Astro 6 bulan. Kalau kata Arab Saudi dia ambil masa 4 tahun. Kalau kata Qatar dia ambil 5 tahun. Kesatuan Eropah kata 2 tahun. Berarti harga minyak akan kekal $100 USD selepas perang secara konsisten sampai hujung tahun. Berarti masalah kenaikan harga diesel, masalah tentang harga minyak yang ada sekarang tak boleh selesai hingga hujung tahun. Kerana walaupun perang selesai, tinggalan permasalahan perang ke atas kerosakan infrastruktur minyak perlu diperbaiki menjadikan minyaknya mahal. Satu. Yang kedua juga amaran PBB mengenai ketergangguan bekalan makanan. Kerana selain daripada Selat Hormuz mengeluarkan minyak, dia mengeluarkan gas amonia dan dia mengeluarkan hidrogen untuk membolehkan baja dihasilkan. Kata PBB semalam baja dah tak ada. Berarti dia mengganggu musim tanaman bagi negara-negara yang nak memulakan musim tanaman. Saya jelaskan pada tuan-tuan apa kaitan dengan Malaysia. Kaitannya mudah kerana pengimport baja yang besar yang datang daripada Selat Hormuz adalah Thailand. Kemudian adalah Vietnam. Thailand 70%. Berarti Thailand ada masalah untuk mengekalkan keupayaan dia menghasilkan tanaman padi berdasarkan keterjajahan baja. Nak dimalangkan lagi Vietnam, negara yang juga kita import beras. Vietnam juga terjejas 50%. Nak dijadi susahkan lagi Bangladesh. 80% kita import ikan daripada Bangladesh. Bangladesh ni sedang mengalami muflis minyak. Ketika sekarang ni stok bekalan ikan yang kita import daripada Bangladesh kehilangan minyak, berarti bot nelayan Bangladesh tak keluar ambil ikan. Kedua, kalaulah Bangladesh masih ambil ikan, kita akan tengok kos pelayarannya berapa menjadikan ikan yang akan sampai di Malaysia. Sekarang kita pakai lagi ikan storage, kita pakai lagi ikan-ikan yang masih lagi boleh kita sebar. Jadi oleh kerana semua perkara akan berjangkit kepada bekalan makanan. Gula juga kita import daripada Thailand. Menjadikan kalau baja urea ni tak sampai ke tanah negara pertanian, kerana 67% bekalan dunia, berarti 2.3% bekalan dunia tu, tengok dekat bawah tu 67% tu adalah datang daripada Selat Hormuz, menjadikan kita ada masalah selain daripada kita sakit kepala dengan harga minyak naik dan kemudian bekalan makanan ni naik ke atas pengangkutan harga minyak tinggi. Jadi saya bagi tahu tuan-tuan, 2026 secara sahnya boleh kita sebut sebagai tahun berlaku krisis ekonomi. Tahun ni akan berlaku krisis kenaikan harga barang. Jadi tak lagi kita kata bila perang ni berhenti krisisnya selesai. Kerana perang ini boleh berhenti kalau ada rundingan damai. Tapi kesan kerosakan infrastruktur minyak akan perlu diperbaiki menjadikan harga minyak akan sustain $100 USD sampailah hujung tahun. Berarti bermula daripada sekarang sampai hujung tahun, perang ini akan menjadikan kita tertekan sampai hujung 2026. Begini. Kan? Mari jom. Wah. Wah. Alhamdulillah. Apa saya gami? Mana kami nak lu? Kata terjebak. Apa siap kau? Nak air lagi. Tak jahat langsung ke kami? Ikan ml je ya. Ha? Tak pada tua.
Ya, aku tak main ML. Kau apa? Main Shopee. SUK apa? SUK. SUK macam M. Oh. SUK. Tak pada tua main game. Buat-buat lah buka surah-surah ke. Kat surah kat handphone tu. Nampak je. Biasa kalau macam ni, belakang ada ni. Ada yang cangkuk-cangkuk. Pasal? Ya. Kau buka baju kau, belakang ni macam ada cangkuk banyak cangkuk. Ingat aku naik batu cave tu. 警備地区については、現在254日分があると。警備地区については、現在254日分があると。中東から日本に向かう原油タンカーの中にはですね、警備地区については、現在254日分があると。警備地区については、現在200。Semut hitam ni kau gigit sakit ke? Promosi lembu. Satu ekor 4,000 tak? 2,000. Caca-caca 2,000 seekor lembu. Bongak. Bongak je. Pandai-pandai pun yang muda sikit pun 3,500. Mana datang lembu besar macam ni 2,000? Ini kalau 2,000 ni ramai orang beli borong ni. Lembu dewasa pula tu. Kambing siap masak 800,000. Itu pun frozen. Menggomak je. Ini benda yang paling malas sekali kalau kita buat base kat dalam hutan. Nak mengemas. Yang paling tak malas adalah masa camping. Habis je lepak terus. Kita kena camping balik habis. Camping tu senang. Kena cari tempat untuk camping. Cameron. Mana? Cameron tak tempat buat barang. Boleh ada. Yang turun lah. Turun? Camping dekat Cameron. Parah turun lah. Turun lah. Tasik Daban. Mak Datuk, jauh siap. Ada buluh perindu. Buluh perindu. Di kala sepi ini hatiku terluka lagi. Kau 1,500 view kat atas ni. Ada beberapa orang saja yang tak tidur. Yang lain semua tidur dah. Terima kasih mana-mana yang support view kita hari ni. Thank you so much. 3,000 kat tadi view. Semalam pun sama 3,000 juga.
Kau telah mendustai sebuah janji. Oh sayang, aduh nak tidur Suan. Tak boleh jam dan baru kerja. Baik, tidur dulu, tidur. Terima kasih support. Oh tak pernah ku lagi 4 Enhad kan? Ada tak 4 Enhad? Genapkan 108. Memang cover untuk yang semalam ni tak cukup 8,000. Ada tak lagi apa Enhad? Lagi 4 Enhad lagi. Ada tak? Ada ke 4 Enhad lagi? Genapkan 108. Semalam memang kita tak cukup 8,000 pun. 4 je lagi Enhad ni. Alhamdulillah. Okay, Dayu, thank you kak. Mantap lah kak. Kenapa tak 108? Lagi dua guys. Lagi satu guys. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kak. Semoga memang rezeki akan yang level 29. Oh, kau curang dalam cinta, rindu yang seindah dulu, hiasan cuma mengapa aku dipersalahkan